İştemden na 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 na. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Hello guys, welcome back to Rizal Study Channel. So hari ini kita berada di Dewan Undangan Negeri bersama tim. Kita orang tengah set up untuk buffet di Betek guys di Dores. Tim-tim tengah bekerjasama nak menghias stall kita esok, nak buat cantik-cantik. So jom kita tengok apa diorang buat lagi guys. Tok konsep apa tok? Ni. Ya pun Bintulu style. Sembarang. Tolong jelak aku lah. Tolong jelak aku lah. Oh, betang-betang sini aku madah tadi alum madah Bintulu style. Oh. So guys, diorang tengah set up apa nama untuk stall tu? Sate stall guys. So situ sate sinun? Chicken soup noodle. Bukan duduk sate oh. Kau tak ada lubang ni. Jadi ada lubang ah. Apa ya? Cantik-cantik Macam tu. So guys, diorang tengah set up satu stall sudah. So sini tak tahu apa akan jadi. Sama dia jadi Bintulu kah, dari Seyaman, tidak tahu. Miri mungkin. Tak apa, nanti kita tengok hasil dia guys. So jom kita tengok di sebelah sini. Actually dua buffet lain. Tengok satu, dua. So di sini adalah stall noodle soup, chicken noodle soup. So tengok guys. Ni kita orang dah set up tadi. Wow. Actually ada lampu lagi. Tak tahu, nanti kalau ada idea lagi kita nak akan letak. So di sini nanti kiriman noodle soup kita akan standby siap-siap letak kat sini dengan sup dia. So ini adalah main course untuk makanan utama. So buffet sama ada dua buffet lain guys. So di sini nanti tengok sini ada lebih kurang 50 lebih meja lah guys. Tengok. Ini adalah Dewan Undangan Negeri guys. So meja VVIP di depan, meja TYT dengan para menteri di depan stage. So di sini ada dome set. Tengok dome set di bahagian depan dan the rest of the table kita akan buffet. Buffet. Aku mau nangal lepas tu. Aku ambil video lepas tu. So guys, tiap-tiap tahun kita memang ada kita kat sini guys. Alhamdulillah. So ada persembahan esok hari. Esok insyaAllah kalau saya sempat buat video esok, kita buat besok guys. Tema apa? Temanya orang sate tengokkan. Tu belit golongnya apa nak jadi pas tu ah? Ni belum aku bingung. Belit. Aduh. Sanau. Kita dari Selangor, orang tu macam-macam tu. Seorang dari Seyaman, seorang dari Selangor, tu dari sini tak? Sibu. Atau Sibu, Nun Miri, ujung Nun Miri, Seyaman, Bintulu dah habis belah Nun. Dah habis dah laju. Tender bagus belah Nun. Oh, tender bagus. Tok sampai berapa kontraktor tu? 1, 2, 3, 4, 5 kontraktor tu. Kurang bajet. Tu lah namanya. Tu namanya orang lelaki ngias. Main cucok situ. Kau head aja. Jangan si balance kan kaca-kaca. Saknya. Balance kan. Nampaknya tu yang si balance tu. Yang mau kacak sikit. Balance kan ya. Ni kontraktor tu semua lain-lain tender ni. Nasib kita dari Sungai Tenang ke datang. Nasib Sungai Tenang mun daripada untuk ya Jogja. Belum Jogja, belum Buntal lagi. Buntal apa lagi? Serian.
Wan, senang nak kawan. Senang nak kawan. Terbang dah Wan. Sah, video tu keluar esok pagi pukul 7. Wan nak makan kacang ke? Wan. Tok, umpat kau Wan, umpat kau. Wan, tak apa kacang Asia Wan. Klatiknya agak. Dah? Sun? Hop. Bunga ada lagi tak kah? Ada lagi? Siapa nak bunga limat aku tak? Tok, aku mutih bunga nama office aku ada. Bayar. Ya kah? Jaga sate. Siapa jaga sate esok? Korin dengan Sinda. Jadi saja. Okey, kontraktor daripada Sibu, Seriaman, Selangau berganding bahu. Entah apa akan jadi stall tu pula. Hiasan menghias. Apa lagi ya? Kau jangan kongkai jali kau. Udahlah office aku dingkah tu. Oi, udahlah office aku dingkah tu orang bendera Vietnam. Dingkah tu orang bendera Vietnam kimen dekat aku lah. Nasib aku si belagu Vietnam depan office. So kau tim satu dah kau tim nyaman dah kita. Satu dah kau tim dah nyaman dah. Tuan, betul kan Tuan? Betul kah? Betul. Kontraktor dari Seraman tu. Mau kena tangga tu. Ni api ni. Baru masuk dah. Ada api. Oh. Cak. Okey. Nah, kontraktor daripada Miri juga Cun. Siapa? Siapa gila Cisco di Selangor. Hidup api. Hidup api. Hidup api Selangor. Si lain dia on, lain buka dia. Lampu di kantor buka dia. Kantin buka dia. Aduh. Bukan salah untuk kita. Oi, Betul lah. Orang jangan masa-masa sembarang kau. Ada meletup pula oi. Padam. Betul bro. Saya kelak tiba-tiba aja keruk je sali sia kelak. Buka lo talinya dia. Okey, on, lari tu orang. Puff. Tu adalah hasil tender 5 daerah. Tender 5 daerah. Ini gitu. Ya, tak kasih. Alright, cantik guys. Guys, sudah siap satu stall. Ni tidak ada ni guys. Ini 5 kontraktor buat ini guys. 5 tender sebelah sini. Okay, cantik guys. Ni bahagian sate. Okay, jom kita tengok sebelah sana. Okay, off lah. Tok tender kena tarik balik. Suruh pola baru. Apa ke? Ada lagi tu? Tapi si nampak lah. Nampak? Selangor ambil alih. Selangor ambil alih, Miri ambil alih, Bintulu resign. Macam tu lah. Ni lah dia sebelah tu 5 kontraktor lagi ambil sebelah tu dek. Kontraktor ambil dari Bintulu gambar dekor. Ni dah jadi. Ada lagi ah? Tok. Yang tok. Pampalkan. Pakai habis. Pakai habis. Nya plastik barunya je. Plastik barunya. Simpan baru tu Simpan baru tu. Senang kita clear. Ni kotak-kotaknya, balance. Ni kotaknya. Simpan di bawah
Stable lah. Oh. Okey lah, boleh diterima. Kak Ben. Oh. Ni guys, semua hiasan ni adalah hiasan kita bulan puasa hari tu guys. Kita gunakan balik. Tapi jangan heran, next year apa dah buka ah? Next year memang guna balik kalau dia masih bagus lah guys. Kita recycle balik. Tapi sememangnya kita akan buat dekor yang terbaik lagi. Next year buffet Ramadan akan do the best guys. Kini dia tadi. Ini telur. Ha? Kai. Ngelap tutup dong. Oh. Dalam ni dah lap entah ya. Tudung. Dom. Dah bersih pakai. Kau masuk video tu bukti tu. Atau kau cek sinun je. Ya, terus setting. Buka kan. Terus setting terus. Jangan halang. Kau tunggu. Ya, tu kabar tu. Tadi patut. Jadi esok kita clear. Muka ajak namanya lah. Yes. Bagi tempat belang tu. Apa? Belang tu. Koliman kastok, koliman ke depan tu. Berapa gig koliman? Kastok dalam. Tok, dalam tu apa? Ya, Mi. Situ stoknya lah. Sia stok. Di sini stok. Biasa. Kan susah tau nak ambil kondimen pula. Kondimen di tepi lah stok. Macam ni. Musik sia boleh tak? Si tok stove. Sia tu dia. Stop sia aja. Tu alir. Siap kena pakingkan nanda untuk ya. Dah apa tu disposable untuk ya. Dah. 6 ringgit ah. Stok. Stok kan dari kosong pula. Stok kuahnya. Ya ada. Ni nama? Lebih kali bah. Temu mak ke dalam ni. Dalam kitchen. Kalau pergi kitchen lagi. Ni aku pun yang tadi ni. Ya aku Dalam plastik tu je. plastik tadi ni, plastik tadi. Bagi tu. Dia pulai. Kau ajak saya lah pakai guna esok kan. Ni tahu tang kalamen. Ada situ. Oh. Ada dalam plastik ya tadi. Ada. Set dah. Kayaknya. Yo. Ramai. Kalamen ni. Ramai. Okey. Jom kita pergi Dewan Santapan. Nak khabar lagi. Kitchen. Okay guys, kita berada di cafeteria. So sekarang kita nak pergi ke dapur. Tengok set up untuk dom pula. Untuk esok. Jom. Oh, ni adalah dapur Dewan Undangan Negeri. So VIP setting stock lah. Hui, panas tu. Yang belum buka exhaust fan. Chiller pun boleh on ni. Nyimpan boleh on lah, dapat on lah belakang. Sebelah ni on, sebelah ni nya. Layar jangan, sebelah ni on. So berapa meja? Berapa? 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 7. Okey, cun. Situ gerak Pak. Yang pakai refill buffet. Okey, cun. Tapun tolong kah si engkau sinun. Kah belakang tok ya. Buffet lain. Senang. Kan aku pernah menang ada semua ada rumah. Siapa dah? Nanya organizer Maria. Semua ada woman kat luar. Situ aja lah. Sebenarnya malah tahu refill lah jauh. Pasal dari sianya ada. Kan yang ada sebenarnya makai. Set dah lah. Saya ada masalah tu dekat saya. Sebab dekat lagi kita orang nyimpan barang. Rasa aku. Saya ada si logik juga. Di belakangnya. Belakang. Musik kabel. Dari apabila tu orang refill. Dari belakang. Ambil ajak dari belakang. Pasal pergi meja batu. Baju. Sorong pergi setiap buffet. Belakang buffet. Itu dia guys.
kontraktor daripada Selangau, Miri, tok di ni tok. Satu ah. Satu Seriaman. Sedang ini kontraktor ni tak boleh pakai. Ini tak boleh pakai. Lambat datang meeting, lambat itu bikin projek. Tok kontraktor daripada Sibu ah. Sibu. Tengok guys, sini semua kontraktor dah. Okey guys, begitulah persiapan kami untuk rumah terbuka untuk Dewan Undangan Negeri. So jumpa lagi next vlog guys. Semoga dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki. Kalau sempat untuk buat vlog untuk open house ni saya akan buat, tapi kalau busy saya memang tak sempat lah. So apa pun tolong like dan subscribe Rizal di sini. So jumpa lagi. Bye.